Apakah akaun forex? Akaun forex ialah akaun yang digunakan untuk berdagang mata wang asing di pasaran pertukaran asing, forex. Forex, foreign exchange, merupakan pasaran keuangan terbesar di dunia, di mana pelabur dan pedagang membeli dan menjual mata wang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan daripada perubahan nilai mata wang tersebut. Jenis akaun forex. 1. Akaun standard. Akaun ini membolehkan anda berdagang dengan lot standard, 100,000 unit mata wang asas. Ia sesuai untuk pedagang yang berpengalaman dan mempunyai modal yang besar. 2. Akaun mini atau mikro. Akaun ini membolehkan anda berdagang dengan lot kecil, seperti 10,000 mini atau 1,000 mikro unit mata wang asas. Ia sesuai untuk pedagang baru atau mereka yang ingin mengurangkan risiko. 3. Akaun ECN, Electronic Communication Network. Akaun ini memberikan akses langsung ke pasaran forex melalui penyedia kecairan. Spread biasanya lebih kecil, tetapi komisen dikenakan. 4. Akaun bebas swap, Islamic Account. Akaun ini mematuhi prinsip syariah, di mana tiada caj faedah, swap, dikenakan pada dagangan yang dibiarkan terbuka semalaman. Bagaimana ia berfungsi? 1. Deposit modal. Anda perlu memasukkan dana ke dalam akaun sebagai margin untuk memulakan dagangan. 2. Perdagangan. Anda membeli atau menjual pasangan mata wang seperti EUR-USD atau GBP-JPY dengan harapan nilai mata wang akan naik atau turun. 3. Keuntungan dan kerugian. Pendapatan anda bergantung kepada pergerakan pasaran dan saiz dagangan anda. Risiko dagangan forex. Volatiliti pasaran, perubahan harga yang cepat boleh membawa keuntungan besar, tetapi juga risiko kerugian yang tinggi. Leverage, memberi peluang untuk berdagang dengan modal kecil, tetapi boleh meningkatkan kerugian. Jika anda berminat untuk membuka akaun forex, pastikan anda memahami risiko yang terlibat dan mempunyai strategi pengurusan risiko yang baik. Terima kasih kerana menonton video ini.